Okay guys, Assalamualaikum. Bersama saya hari ini Fazwan dari TM Motor World. So untuk kebanyakan rider-rider dekat Malaysia ni, ada yang masuk highway, ada yang masuk town, ada yang jalan dekat bulan, jalan tak rata lah kan. So korang nak yang tahan lasak sikit dan redah semua jalan, saya ada dekat sini Versys X250. Dan yang ini di belakang saya ialah Visrom 800DE. Okay guys, sebab apa saya suggestkan untuk dua unit ini? Okay, yang ini untuk abang-abang yang baru nak upgrade, yang daripada Kapcai ataupun yang naked 250 nak pergi upgrade ke touring. Sebab yang ini kalau abang nak masuk ke town ataupun ulang alik kerja, untuk motor ni sangat sesuai sebab dia senang handle. So dekat belakang ni pula, kenapa saya suggestkan untuk abang-abang dekat sana ambil DE800 ni. Yang nak upgrade ni selalu yang dah pernah pakai CC 250 ke atas, 500, 650 tapi naked. Okey, tapi dia nak lebih selesa dan nak ada sikit teknologi yang baru. DE800 ada ciri-ciri tu. So dekat sini saya nak share sikit. Untuk dua unit ni dia ada persamaan dia. Kalau korang tengok dekat sini, rim dia pakai jari geng. So contoh saya bagi kat sini, untuk motor ni, yang ni dia dah ready untuk pakai off-road. So dia dah standby, abang nak masuk off-road apa semua tak ada masalah. Tapi yang ini actually yang ni mungkin lah customer sebelum ni dilebihkan untuk highway, so dia dah tukar pakai yang ini. Tapi kalau korang lebih pada off-road, korang pakai tayar ni. So next, saya nak share untuk dia punya position ride. Okay, untuk position ride ni saya try naik dulu Bagi saya kan, bila saya dah duduk dekat Versys 250 ni, position ride dia lebih relax. Dia tak rasa beban. Untuk abang-abang yang nak bawa akak-akak tu dekat belakang, dia pun selesa. Ada lagi yang ni dah ada box, so dia lebih relax, dia tak lenguh. So sangat sesuai. Okay, kita tengok dekat bahagian Suzuki DE800. Saya rasa position dia lebih kurang je. Cuma bila saya duduk kat situ, yang ini dia lebih rasa gah lah. Sebab body dia agak wide. Body dia agak wide, tapi position dia lebih kurang. Untuk motor ni dia berat sikit lah daripada Versys 250. CC pun dah besar mesti nak kena berat sikit. Sama juga belakang, kedudukan dia selesa. Kaki kita pun tak lenguh saya rasa. Touring, boleh katakan semua touring lah, position yang lebih kurang. So kau boleh pilih touring kat kedai kami, ada banyak design. So ini salah satunya lah. Okay, untuk Versys X250 ni, okay, motor ni tahun 2023, register pun tahun 2023, dan mileage dia 22,000 saja kan. 22,000. Motor ni dia datang dengan aksesori, dia datang dengan original spotlight, handguard, ada 3 box kan. Box kiri kanan ni ialah original Kawasaki, belakang ni dia bagi GV lah. So untuk harga dia geng, kami jual dengan harga 17,800 sahaja. Untuk Visrom 800DE ni, okay, motor ni tahun 2023, register 2024, mileage tak salah saya dalam 32,000 saja geng. Yes, betul, 32,000 saja. Okay, untuk motor ni datang dengan top box saja, dia tak ada side box, tapi dia datang dengan crash bar geng. Crash bar dah ada. DE ni kalau korang nak cari baru pun kedai kita orang boleh ada, insyaAllah. Tapi kena tunggulah. Tapi yang ready stock sekarang ni ialah kembar dia, RE800. Okay, untuk harga dia geng, kita orang jual ialah 43,800. Kalau korang nak compare dengan harga baru, memang jauh beza. Yang ni 43,800. Untuk yang baru 60 lebih something. Kalau RE 50 lebih something. So dekat situ dah bagi saya berbaloi lah. Kalau baru pun korang tak dapat dengan crash bar, korang tak dapat top box. So yang dah siap ada, korang beli, pakai saja. Okay guys, kalau korang berminat dengan dua unit ini, Versys X250 dan Visrom 800DE, korang boleh contact sales team kami. So cari motor, beli motor, jual motor di TM Motor World.